Hai guys, selamat datang kembali ke video terbaru saya. Hari ini kita trading di market Malaysia. Profit 92% sedang berjalan. Anda boleh lihat market sekarang sedang downtrend. Sekarang saya buka board dan reload semula. Board ini sangat mudah untuk digunakan. Saya pilih MYR kemudian klik Gate Signal. Board juga memberi signal down. Jadi trend market dan signal board memang sama. Ini sangat bagus sebab saya boleh dapat profit dengan lebih mudah. Anda hanya perlu ikut signal dari board dan terus buka trade. Itu sahaja guys. Hari ini saya tidak ambil terlalu banyak trade. Kerana keadaan market memang sudah sangat baik. Ini adalah peluang yang bagus untuk ambil down trade. Dan board sedang beri saya signal yang kuat. Saya tidak perlukan banyak trade hari ini. Guys, saya menggunakan MTG. iBoard ini memudahkan trading dengan memberikan signal pintar. Dan membantu anda membuat keputusan dengan lebih yakin. Digabungkan dengan Quartix. Ia memberi cara yang mudah dan pantas untuk memulakan perjalanan trading anda. Anda tidak perlu jadi expert untuk bermula. Anda hanya perlukan mindset yang betul, kesabaran dan konsistensi. Jangan bazirkan masa anda. Sementara orang lain sedang belajar dan membina masa depan mereka. Mulakan hari ini, tingkatkan skill anda langkah demi langkah. Dan gunakan peluang yang ada di sekeliling anda. Trading bukan duit yang dijamin. Tetapi dengan disiplin dan tools yang betul. Ia boleh membantu anda mendapatkan peluang kewangan yang lebih baik. Dan membawa anda lebih dekat kepada kehidupan yang anda inginkan. Board ini memberi saya signal yang sangat baik. Lihat bagaimana hasil trading saya hari ini. Profit besar sedang datang guys, tunggu dan lihat sahaja. Ramai orang membelanjakan wang setiap hari untuk kopi, teh, fast food. Dan benda-benda kecil lain tanpa berfikir panjang. Tetapi bila tiba masa untuk melabur pada diri sendiri dan belajar skill baru, mereka mula ragu-ragu. Anda tidak perlukan modal yang besar untuk mula trading. Malah $20 pun sudah cukup untuk mula belajar dan mendapatkan pengalaman. Lihat, balance saya sekarang sudah $9,000.